My first expectation kasut ataupun sandal daripada Marco Rocco ni, dia sandal yang jenis besar macam ni, gebu-gebu macam ni tau. Mula-mula pakai, aku unexpected lah. Tak adalah sangka dia selesa ini. Bila tengok-tengok balik, rupanya material dia ni adalah material EVA foam. Kalau korang tengok, picit pun lembut dan dia punya midsole ni memang plush. Jadi impact siapa yang sakit lutut tu memang sesuai pakai kasut ataupun sandal tebal-tebal macam ni. Material EVA foam ni aku nak bagi fokus kat korang adalah material yang tidak akan menyebabkan kaki korang berbau. Lepas tu mula-mula tengok kalau macam ni kan, kalau kita tak pakai stokin, my expectation is mesti akan melecet ni kat dalam ni kan. Bila kita bergerak-bergerak macam ni, mesti akan melecet kaki. Rupa-rupanya tak geng, tak melecet sebab material ni sangat lembut. Dan sekiranya kalau kaki korang tu adalah kaki jenis sensitif kan, korang boleh pakai dengan stokin, pakai stokin kat dalam. Dan slipper ni ataupun sandal ni dia ada heel tau, heel counter kat belah bawah ni, maksudnya dia tenggelam sikit, maksudnya kaki korang tu tumit tu dia ada lockdown. Bila pakai sangat-sangat selesa. Lepas tu material macam ni, sandal macam ni dah tentulah waterproof. Kaki korang akan protect daripada batu, daripada air, daripada lecak. Memang takkan masuk air kecuali tenggelam lah. Sebab tepi ni ada lubang angin kan. Jadi nak bersihkan dia pun senang. Korang tinggal lap je dengan kain bersih. Kasut ataupun sandal ni dah terus bersih. Nanti kalau korang nak, sekarang dia tengah promo, harga 30 lebih. Rasa sekarang tak sampai 30. Cuba korang tengok berapa harga korang dapat. Nanti kalau nak terus check out. Macam-macam colour ada. Lepas ni dia orang akan naikkan harga.